Assalamualaikum, salam Malaysia Madani. Malaysia dan Indonesia sepakat untuk mempergiat usaha diplomasi bagi meredakan konflik di Asia Barat, melindungi nyawa orang awam serta membuka ruang rundingan ke arah penyelesaian yang aman dan berkekalan. Pada masa sama, kelangsungan rantaian bekalan global serta laluan perdagangan strategik termasuk Selat Hormuz mesti dipastikan tidak terjejas. Persetujuan dicapai pada pertemuan penuh makna Datuk Seri Anwar Ibrahim bersama Presiden Prabowo Subianto di Jakarta. Menurut Perdana Menteri, pertemuan itu membuka ruang konstruktif dalam mencari titik persamaan mendepani konflik Asia Barat yang kini menekan keselamatan tenaga serta kestabilan ekonomi dunia. Dalam ketidaktentuan global yang kian meruncing, Malaysia dan Indonesia menegaskan keperluan memperkukuh kesepaduan serantau yang berprinsip bagi memelihara keamanan, menjamin kestabilan serta memperkukuh daya tahan ekonomi demi kesejahteraan rakyat. Datuk Seri Anwar turut memaklumkan interaksi dengan rakan-rakan pimpinan antarabangsa sebagai usaha menyatakan solidariti, menyelaras pandangan selain meneliti dampak global khususnya dalam aspek tenaga dan keselamatan serantau. Malaysia kekal dengan pendirian tegas menolak keganasan, menjunjung undang-undang antarabangsa dan menggesa semua pihak kembali kepada jalan damai. Dalam pada itu, kerajaan akan mengadakan perbincangan bersama kepimpinan tertinggi pentadbiran setiap negeri bagi menyelaras langkah menghadapi cabaran ekonomi dan keselamatan susulan konflik Asia Barat. Minggu depan insya-Allah saya akan panggil pertamanya semua menteri besar dan premier dan ketua menteri untuk memaklumkan supaya penyertaan semua negeri, tak kira parti sama kerajaan atau pembangkang, dan saya sedang rencana untuk memanggil juga pemimpin-pemimpin parti, semua parti, untuk kalau boleh berunding dan mendengar sendiri taklimat dari Majlis Kesihatan Negara, dari Majlis Tindakan Ekonomi dan langkah-langkah yang harus kita ambil bersama supaya kita dapat tangani. Mengulas keadaan semasa, beliau berkata situasi dalam negara masih terkawal walaupun konflik Asia Barat memberi kesan kepada ekonomi global. Bekalan petrol RON 95 di negara ini dijamin mencukupi sehingga Mei meskipun ketegangan di Asia Barat terus memuncak. Perdana Menteri Datuk Seri Anwar Ibrahim berkata usaha terus digandakan bagi memastikan bekalan terus stabil selepas itu. Kita sekali lagi syukur kepada Allah Ta'ala kerana masalah yang kita hadapi ini tidak serumit yang dihadapi oleh banyak negara jiran. Belum ada catuan, belum ada kenaikan mendadak RON 95 umpamanya, terkekal. Kemudian minyak masih dapat jamin sehingga bulan Mei. Beliau berkata demikian kepada media selepas menunaikan solat Jumaat di Masjid Tengku Ampuan Jumaah Shah Alam. Tambah beliau, Petronas terus mengambil langkah mempelbagaikan pelaburan di peringkat global. Keistimewaan Petronas ini kerana pelaburannya itu pelbagai, bukan saja di dunia negara teluk, tetapi di Brazil, Suriname, Canada. Jadi kita cari jalan supaya dapat tulangan dan juga hasil di sini dan memenuhi keperluan tempatan. Setakat ini alhamdulillah, kalau sudah lihat umpamanya keadaan gawat di beberapa negara di sekeliling kita, kita harus bersyukur dan jangan terlalu leka dan terlalu sibuk dalam soal-soal politik, tapi tumpu untuk membela nasib rakyat dan negara. Terdahulu, Perdana Menteri memaklumkan Iran dalam proses melepaskan kapal minyak Malaysia yang terkesan dengan sekatan di Selat Hormuz. Beliau berkata Malaysia menghargai kerjasama Presiden Iran yang memberi laluan awal serta membantu proses pelepasan kapal dan pekerja terlibat. Dalam hari itu, Malaysia turut menegaskan komitmen berterusan dalam menyokong usaha damai dan kestabilan di rantau Asia Selatan, khususnya melibatkan ketegangan antara Afghanistan dan Pakistan. Datuk Seri Anwar menyuarakan perkara itu dalam perbualan telefon bersama pemangku Perdana Menteri Afghanistan Mullah Muhammad Hassan Akun. Beliau berharap usaha gencatan senjata yang diharapkan dapat diterjemah ke arah kestabilan berkekalan.
Malaysia akan terus memainkan peranan aktif melalui Pertubuhan Kerjasama Islam OIC dalam menilai isu pengiktirafan pihak berkuasa semasa Afghanistan. Sebarang usaha damai bagi menamatkan konflik di Asia Barat perlu berteraskan keadilan, accountability dan komitmen berterusan. Perdana Menteri menegaskan usaha tersebut, terutama gencatan senjata tanpa jaminan kukuh, hanya akan mengulangi kitaran keganasan seperti yang berlaku di Gaza dan Lubnan. Malaysia katanya percaya keamanan sebenar memerlukan penyelesaian yang tuntas bagi menjamin keselamatan semua pihak sekaligus memulihkan maruah kemanusiaan di rantau Asia Barat. Dalam perbualan telefon bersama Presiden Iran, Masoud Pezeshkian, Datuk Seri Anwar turut mengambil maklum kesediaan Tehran untuk berunding dengan syarat perang berakhir secara muktamad. Beliau turut merakamkan ucapan takziah kepada seluruh rakyat Iran atas kehilangan besar kepimpinan tertinggi negara itu, termasuk tokoh politik, ketenteraan dan keselamatan selain nyawa orang awam dan kanak-kanak. Beliau turut menghargai pengiktirafan Presiden Pezeshkian terhadap sokongan Malaysia dan komited untuk terus memperkukuh solidariti antara kedua-dua negara selain menyeru agar konflik itu segera diselesaikan secara aman. Pentadbir sekolah diberi kuasa menentukan sama ada operasi sekolah perlu ditutup susulan cuaca panas yang melanda beberapa kawasan ketika ini. Timbalan Menteri Pendidikan Wong Kah Woh berkata keputusan itu dibuat berdasarkan garis panduan Kementerian Pendidikan KPM serta amaran cuaca yang dikeluarkan oleh Jabatan Meteorologi Malaysia, Met Malaysia. Menurutnya, jika suhu harian melebihi 35 darjah Celsius selama 3 hari berturut-turut, semua aktiviti luar perlu dihentikan. Penutupan sekolah pula boleh dipertimbangkan sekiranya suhu melebihi 37 darjah Celsius. Dan ini adalah seperti yang dinyatakan dalam garis panduan dan kami ingat bahawa garis panduan ini telah pun dipakai sejak tahun 2023 dan pihak JPN, PBD serta pihak sekolah mempunyai pengalaman yang mencukupi bagi menangani isu yang kita hadapi sekarang. Beliau berkata demikian selepas melawat projek daif Sekolah Jenis Kebangsaan Tamil SJKT Gopeng. Sebanyak 14.5 juta ringgit diperuntukkan bagi pembinaan semula bangunan daif di sekolah tersebut. Baik, orang ramai dilihat mula kembali ke ibu kota selepas cuti perayaan dan aliran trafik di beberapa lebuh raya utama negara menunjukkan peningkatan kenderaan. Perincian lanjut langsung bersama Kaya Vili Manyan di LLM Bangi. Silakan. Ya, Atira, aliran trafik ke arah ibu kota ketika ini mula menunjukkan peningkatan apabila pengguna lebuh raya mula kembali selepas cuti Hari Raya Aidilfitri. Walaupun cuti sekolah hanya berakhir pada Ahad ini, sebahagian pengguna jalan raya memilih untuk pulang lebih awal hari ini bagi mengelakkan kesesakan yang dijangka memuncak pada hujung minggu. Untuk maklumat lanjut bersama saya ialah penyelia Pusat Pengurusan Trafik LLM, Encik Muhammad Alif Syafiq Muhammad Taqiyuddin. Salam sejahtera Tuan. Tuan, bagaimana keadaan aliran trafik di lebuh raya utama ketika ini berdasarkan pemantauan pihak LLM? Terima kasih KL. Berdasarkan pemantauan kami di Pusat Pengurusan Trafik Lembaga Lebuh Raya Malaysia, pada hari ini trafik dilihat perlahan di beberapa lokasi lebuh raya utama, antaranya di Lebuh Raya Plus di sekitar utara, perlahan dari Terowong Meru menghala ke Ipoh Utara, dan di bahagian selatan perlahan daripada Dilai menghala ke Bandar Esdil, dan di Lebuh Raya Kalkarak perlahan dari Bentong menghala ke Lintang. Baik, apakah jangkaan pihak Tuan terhadap peningkatan trafik menjelang hujung minggu ini apabila cuti sekolah berakhir? Baik, pihak LLM menjangkakan trafik sebanyak 3 juta kenderaan pada esok hari. Jadi oleh itu, pihak LLM ingin menasihatkan kepada semua pengguna lebuh raya untuk merancang perjalanan dengan memuat turun aplikasi Tuju, dan juga boleh hubungi kami di talian 1800 887752 untuk mendapatkan maklumat trafik terkini. Baik, terima kasih Encik Alif atas perkongsian tadi, dan begitulah perincian yang dapat dikongsikan, dan kepada pengguna setiap perjalanan pulang membawa rindu, dan yang paling penting ia berakhir dengan selamat. Kembali kepada Atira di Angkasa Puri. Bagi penjawat awam, komitmen penuh akan diberikan bagi memastikan produktiviti kerja kekal tinggi walaupun bekerja dari rumah.
Kami pegawai ni mengikut arahan kan, mana untuk penyebatan untuk kerajaan ni kami kena ikut untuk bersama kan. Jadi kami tunggu arahan je lah. Kalau perlu memang kami kena ikut . Ya, saya nampak macam tu sebab kita dari segi berlaku krisis yang sekarang ni kan, yang kita dah risau. Banyak negara lain pun ada yang dah stop, ada yang lockdown kan. Jadi kita Malaysia mungkin akan terkesan jugalah. Jadi kita kena bersedia benda tu. Jadi kami pun yang mana sebagai pejabat awam ni, saya rasa memang kena bersedia. Pada pandangan saya, kalau tidak base pada sistem mungkin bolehlah, sama ada ia lebih pada produktif untuk dari segi mungkin ke arah penggunaan bahan api dah sebenarnya, isu yang sebenarnya lah. Tapi saya tengok mungkin langkah kerajaan nanti mungkin dia dah kaji apa yang terbaik untuk setiap jabatan masing-masing dan juga setiap kementerian itulah. Kelemahan sistem petrodolar berpotensi mencetuskan perubahan besar dalam landscape ekonomi global serta meningkatkan ketidaktentuan dalam pasaran kewangan antarabangsa. Perkembangan semasa menunjukkan beberapa negara mula mencari alternatif bagi mengurangkan kebergantungan terhadap dolar Amerika Syarikat, khususnya dalam urus niaga minyak. Dah ada beberapa negara lah sebenarnya dah mula, contohnya macam negara China misalnya ataupun Rusia, mereka sudah mencari satu alternatif lain, maksudnya nak mengurangkan kebergantungan kepada USD tu, dan mereka dah pakai ataupun kita boleh katakan menggunakan mata wang sendiri ataupun mata wang yang lain dalam proses urus niaga minyak ni. Cadangan pelaksanaan kerja lebih anjal termasuk bekerja dari rumah BDR dilihat sebagai langkah proaktif mengurangkan kesan gangguan bekalan minyak dunia susulan konflik di Asia Barat. Pensyarah kanan Jabatan Sains Politik Universiti Malaya, Dr. Muhammad Taufik Yaakob berkata, pendekatan itu mampu mengurangkan tekanan kos serta memberi manfaat langsung kepada rakyat. Dengan pelaksanaan BDR, pergerakan harian pekerja dapat dikurangkan sekaligus mampu membantu mengawal perbelanjaan individu dan negara. Dengan bekerja daripada rumah juga, pekerja tidak perlu menanggung kos perjalanan seperti minyak, tol dan parking. Ini secara tidak langsung mampu membantu meringankan beban kewangan. Selain itu, kaedah itu juga boleh dianggap sebagai mekanisme perlindungan sosial yang menyokong kesejahteraan rakyat. Tambah beliau, BDR turut membantu meningkatkan keseimbangan antara kehidupan kerja dan peribadi kerana pekerja mempunyai lebih masa bersama keluarga. Menurutnya, pengurangan penggunaan bahan api dan fasiliti secara tidak langsung membantu mengurangkan tekanan terhadap subsidi kerajaan serta kos tenaga negara. Persekutuan Majikan Malaysia MEF yang mewakili sektor swasta menyokong rasionalisasi bahan api sebagai satu keperluan strategi. Pada masa sama, Presidennya Datuk Dr. Syed Hussein Syed Husman menyarankan pendekatan pragmatik dan bersasar dalam menangani kenaikan kos tenaga. Langkah itu penting bagi memastikan kelangsungan perniagaan serta kesejahteraan pekerja terus terpelihara. Pendekatan one size fit all tidak sesuai kerana keupayaan dan cabaran setiap industri adalah berbeza. Bagi pihak majikan, ini adalah masa untuk bertindak untuk meningkatkan kecekapan operasi, mengoptimalkan logistik, mengurangkan perjalanan tidak perlu dan memperluaskan penggunaan teknologi serta tenaga alternatif. Sokongan khusus kepada perusahaan mikro, kecil dan sederhana PMKS juga amat penting termasuk melalui penyediaan insentif, geran dan dasar yang jelas bagi membantu perniagaan menyesuaikan operasi tanpa menjejaskan kelangsungan. Langkah ini bukan sahaja membantu perniagaan kekal beroperasi, malah memberi ruang kepada pekerja menikmati persekitaran kerja yang lebih stabil dan seimbang. Pada masa yang sama, inisiatif seperti kerja dari rumah dan perkongsian kenderaan boleh memberi impak segera kepada penjimatan bahan api.
Persekutuan Majikan Majikan Malaysia MEF yang mewakili sektor swasta menyokong rasionalisasi bahan